Kejadian letupan pipe gas di Putra Heights tu disebabkan orang main mengecut. Tak masuk akal lah. Nampak benar menipunya. Takkanlah sebab ada persen. Tak tahulah ni cerita kelakar ke, cerita dongeng ke. Kejadian letupan pipe gas di Putra Heights tu disebabkan orang main mengecut. Tak masuk akal lah. Mana ada orang main mengecut pagi-pagi? Tengah-tengah malam je orang nak main pun. Tengah-tengah malam ada lah orang nak main. Dah lah kejadian tu berlaku awal pagi. Tak masuk akal, tak masuk akal. Pelik tapi benar. Ke cerita mistik ke ni? Mustika ke?